marut buah ubi yang kita ambil tadi di kebun guys. So kita nak buat kue guys ya. Kita nak buat kue. Buat kue macam roti canai yang bulat tu guys ya. Kita nak buat kue yang macam panjang macam ni pun boleh. Kami daripada geleng lah, geleng yang bulat macam roti canai. Kami daripada tumpi guys ya. Dibuat daripada inilah ubi ni. Ubi yang kita dah kopek, dah bersih semua guys. Ni guys, fresh. Kita nak, kalau marut kita guna yang halus pun ada, yang kasar pun ada, yang sedang-sedang ni pun ada juga guys ya.